نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري walau kata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis Yang Sanusin, YDP YDP tak ada. YDP ada? Ada juga. Seluruh jawatankuasa Ikram JBT, susah dia. Seluruh jawatankuasa Ikram JBT, ikhwah yang anda hormati dan anda kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Taala pada malam ini sekali lagi kita dapat ditemukan. Anda harapkan ikhwah semua tak jemulah temukan. Bulan lepas dah anak lagi ni, bulan ni anak lagi jalan. Jadi anak harap ikhwan boleh menerima lah. Dan anak akan cuba kongsikan setakat yang anda mampu lah tentang tajuk ni. Sebenarnya tajuk ni sangat sesuai untuk orang yang betul-betul bersemangat tinggi, berjiwa kental, semangat waja, memang sesuai lah. Orang yang bawa tajuk ni, anak pun yang kata tenggelam timbul tengah mengimbul juga. Tapi anda sekadar berkongsi lah apa yang anda kutip daripada beberapa sumber yang baik, yang patut kita ketahui. Dan sebenarnya apa yang kita akan bincangkan pada malam ni, semua kita dah tahu lah. Kita pun dah biasa hadir dalam majlis-majlis, program-program motivasi kan. Jadi kita pun akan naik motivasi kita, semangat kita. Jadi pada malam ni dia mirip-mirip tu jugalah, motivasi juga ya, sebab tajuk kita himmah ni bagaimana motivasi tinggi ya, semangat tinggi. Himmah ni sebenarnya anda dah pernah sampaikan untuk akhwat JBT lah ya. Kita pun pernah jemput anda tajuk ni juga. Jadi kemungkinan mungkin dah dapat maklumat ke daripada zaujah masing-masing tentang tajuk ni. Jadi insyaAllah tajuk ni boleh nak dipanjangkan, boleh nak dipendekkan pun boleh. Sekarang berapa ya? 9.40. Kita nak stop berapa? 10.40. 10.30. Nak panjang boleh, nak pendek boleh. Kata dalam ni nak panjang boleh, nak pendek boleh. Ada 60 slide. Baik ya. Sebelum kita teliti makna himmah ataupun definisi himmah, kita perlu tahu bahawa himmah ni sangat diperlukan oleh tabiat kehidupan manusia. Tabiat kehidupan manusia. Ya, di manusia ni memang dia akan menghadapi kesukaran, cabaran-cabaran hidup, dugaan-dugaan. Di mana manusia juga inginkan kecemerlangan, inginkan kejayaan, maka mereka perlukan himmah. Ya, mereka perlukan himmah untuk capai keinginan dan juga impian mereka. Begitu juga hakikat agama yang kita dokong hari ini, ketika ini, agama yang kita sayangi dan cintai ini juga memerlukan kita memiliki himmah. Kerana agama yang kita dokong ini, yang kita anuti ini, dia tidak terlaksana ataupun tertegak dengan kuasa yang Allah ya. Maksudnya Allah Taala beri Islam itu tegak spontan gitu aja. Tetapi agama ni perlu diusahakan, perlu diperjuangkan, perlu dibangunkan, perlu ditegakkan hasil tangan-tangan dan juga usaha manusia. Jadi kerana itu, usaha-usaha untuk menegakkan agama ni bukan satu kerja yang mudah. Banyak cabaran, banyak dugaan yang memerlukan kita ni berpedak elah, susah payah, betul lumus, baru kita akan capai kejayaan sebagaimana yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Di mana Nabi atau Rasul ini siang malam pagi petang ya, dan sejarah sirah Rasul-Rasul yang terdahulu pun begitu juga, mereka menempuh bermacam-macam dugaan ya. Begitu juga yang ketiga, realiti yang menakutkan yang kita lalui ketika ini. Dan cabaran hari ini, masyarakat dunia hari ini memerlukan juga kita kena bersemangat, himmah untuk menanganinya ya. Kita tak boleh relax, berlapang dada je, berpeluk tubuh je, tidur je kat rumah, tengok TV, main Facebook je. Dia tak akan jadi ke mana ya. Dan kita pun lihat manusia-manusia yang berjaya pada hari ini pun, yang boleh sampai tahap profesor lah, profesor mandia lah, atau profesor lah, ijazah apa PhD bagi apa?
kedoktoran lah, falsafah lah ya, bukannya senang lah. Itu juga membutuhkan usaha yang tungkus lumus. Dan orang yang berjaya dalam hidup, dalam pelajaran ke, dalam perniagaan ke, juga mereka hasil penat lelah, susah payah. Bukan mereka boleh dapat dengan berehat, seronok-seronok dapat semua. Tak mungkin ya. Orang yang berjaya yang boleh jadi kaya raya pun hasil usaha mereka. Jadi begitu juga kemenangan yang agung dan pembukaan yang besar yang telah Islam capai sebelum ni juga, ya, hasil daripada himmah, hasil daripada ketinggian semangat. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membuka kota Istanbul. Istanbul yang dulu, yang sekarang, yang dulu nama apa? Konstantinopel pun bukan satu kerja yang mudah. Ya, usaha yang gigih, semangat yang tinggi. Begitu juga dengan tentera-tenteranya sekali. Jadi kemenangan itu bukan dapat diperolehi dengan mudah lah. Okey, kita tengok definisi himmah. Himmah dari segi bahasa, rangkaian daripada 3 perkataan. An-niyah, iradah, al-azimah. Jadi himmah tu mesti ada niat dulu lah dalam hati kita. Sebab himmah ni kita boleh lihat lah dari segi luaran ni kita nampak lah kan. Tapi himmah tu sebenarnya dia bermula daripada dalam lah. Bermula daripada dalam hati kan, dalam jiwa manusia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan. Allah hanya mengubah tu daripada jiwa kita. Berubahnya melalui jiwa kita. Jadi bermula daripada niat. Kena ada niat. Ya, kena ada niat. Ada cetusan hati, lintasan hati itu kena ada. Ataupun dalam bahasa Indonesia kata maksud. Dia ada maksud, ada niat. Setelah ada niat, mesti diikuti dengan iradah. Mesti diikuti dengan kehendak, kemahuan, keinginan yang meluap-luap. Dan seterusnya mesti ada azimah, tekad. Azam. Azimah tu azam, tekad. Untuk capai kejayaan, untuk capai apa yang dicita-citakan. Jadi rangkuman daripada 3 niat, iradah dan juga azimah ini, itulah sebenarnya al-himmah. Itulah sebenarnya al-himmah. Al-himmah ni mesti terangkum 3-3 ni. Kalau niat aja tak jadi apa. Walaupun niat pun dapat pahala, ya? Belum buat pun dapat pahala. Tetapi ada satu lagi takrif lain yang dinyatakan oleh pakar-pakar motivasi ke, pakar apa ni, psikologi ke, pakar apa ni, ya? Dia kata al-ba'is al-fi'li. Ba'is ni pendorong, ya? Pendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan. Mesti ada dorongan. Jadi orang kata motivasi ni kan pendorong, mendorong kan, terdorong untuk buat daripada dalam lah. Yang dikaitkan dengan ketinggian dan kerendahan, itu makna dia lah. Okey, itu definisi himmah. Boleh faham kan? Jadi himmah ni mudah je lah. Kalau kita nak simpulkan, himmah ni ialah semangat. Kita gunakan dia himmah aliyah, semangat yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang meluap-luap. Itu dia himmah al-aliyah. Okey, apa pandangan Islam tentang al-himmah ni? Awal-awal lagi Nabi dah ajar pada kita sentiasa berdoa, minta lindung daripada sifat malas, sifat lemah semangat, sifat rendah cita-cita. Di mana Nabi mengajar kita, seperti mana kita baca dalam Al-Surat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada sifat lemah dan malas. Hari-hari kita baca. Kita nak buang habis sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat lemah ni, lawan kepada sifat himmah ni. Kerana kita memang dituntut ada himmah. Cita-cita kita tinggi, matlamat kita tinggi. Imam Al-Banna dah tentukan pada kita maratib amal. Daripada membina fardul muslim, bina fardul muslim, bina baitul muslim, bina mujtama muslim, sampai yang paling tinggi sekali yang kita belum rasai titik ini. Tak tahulah bila dapat. Ustaziyatul alam. Ya, kita nak memimpin dunia. Ya, kita nak pimpin dunia ni. Boleh ke tak boleh? Tapi kita kena yakinlah. Dan kita kena bersemangatlah. Tak boleh bila kita sampai ketika, alah aku dah tua lah, bagi anak-anak aku pula lah. Cita-cita belum sampai lagi ni. Belum kita memetik hasil lagi, kita dah lemah semangat dah. Itu bukan jiwa orang yang ada himmah. Ya, kita kena terus memiliki sifat himmah walaupun kita sudah bergumam dengan jalan dakwah ni dah puluhan tahun. Ana yakin sebagai daripada dakwah ni dah puluhan tahun dah. Dah disambung
Battennya oleh anaknya pula. Dan mungkin cucunya pula. Ini anak ke cucu? Anak. Sengaja dah cucu dah sambung. Itu menunjukkan bahawa dah terlibat dengan dakwah ni dah puluhan tahun. Dan dakwah ikhwan juga sudah hampir 100 tahun. Kan? Tetapi belum capai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Belum capai lagi. Jadi kerana itu kita kena terus berdaya maju, berdaya saing dengan al-himmah ni, insya-Allah. Kita tengok ya, slogan yang Allah ajar pada para sahabat ni, sebagaimana para sahabat ada slogan yang Allah ajar ya. Fastabiqul khairat, surah Al-Baqarah 148. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah memburu kejayaan. Memburu kebaikan. Berlumba-lumba, mana ada orang berlumba-lumba jalan kaki, rehat kejap, isap telur. Orang berlumba-lumba dia mesti bersungguh-sungguh kan. Bersungguh-sungguh nak menuju ke pengalaman tu. Nak garis penambat, itu kalau orang yang memang nak jadi lumba lah. Macam kita ni tak nak berlumba. Dulu masa Muqayyam suruh lari sana, atas balik, ulang lagi. Berapa minit tu? Makin lama makin perlahan. Makin lama makin slow. Lala keluar terus. Suruh lari apa tu? Mungkin panggil apa tu? Ikut apa tu? Hip test. Patutnya makin semangat lagi atau maintain lah. Ini makin lama makin slow. Itu maknanya tak sampai tahap ni lagi lah. Jadi akan datang Muqayyam kena buat lagi hip test. Okey, tanda yang baik. Nabi ajar nak bagi anak pun nama yang baik-baik. Jangan bagi nama yang buruk-buruk. Nama anak yang si buruk ke, si apa lagi? Si Kitol tu maknanya apa? Nama-nama yang buruk lah, yang ada makna lah. Si Kudung ke, itu semua nama-nama yang tak baik lah. Nabi ajar nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur ialah Haris dan Hammam. Hammam tu ada makna lah, makna semangat. Sebab itu Nabi galakkan guru nama anak Hammam. Jangan ha. Kena ha, mim alif. Kalau ha maknanya apa? Ha toilet. Jangan salah sebut. Jangan salah eja lah. Ni nak bagi cucu nama Hammam ni, Hammam. Salah tu. Hammam. Nanti toilet kan. Besok dia pergi sekolah malu dia gelakkan kawan. Rasulullah juga pernah dipanggil di permulaan dakwahnya. Allah hajar Nabi Muhammad SAW ni ke permulaan dakwah lagi. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang muslimut, bangunlah. Bangunlah. Dan juga fa'anzir, berilah peringatan. Bukan dalam keadaan tidurlah. Boraklah. Patailah, tak ada. Allah suruh bangun dan terus berikan peringatan, terus bekerja dan terus berdakwah. Tanpa mulai daripada ayat ini turun dan seterusnya sehingga Nabi wafat, Nabi dah tak ada lagi rehat-rehat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syahid Said Qutb, Rasulullah mengetahui bila dapat ayat ni, Nabi sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur. Kalau dulu Nabi mungkin banyak tidur, mungkinlah ya. Kita ni dah dapat risalah ni, tugas dakwah ni. Kita masih banyak tidur ke? Kurang tidur sekarang. Masih banyak tidur lagi. Okey, kita ulang balik ayat ini supaya kita kurang tidur sekarang. Kurang tidur. Masuk surah pun sedap tidur. Daripada start surah, celik-celik habis surah baru celik. Jadi ubahlah lepas ni. Kenapa? Kerana sudah ada tugas yang berat menanti baginda SAW. Jihad yang panjang. Dan ia adalah kesungguhan dan kerja keras. Itu kata Syekh Qutb mengupas ayat tadi. Jadi kalau kita sedar, kita ni dah dapat risalah. Risalah dakwah ni kita kena buat, kena sampaikan, kena berikan peringatan. Kalau Nabi SAW dia awal-awal turunnya ayat ini, Nabi dah faham tentang tuntutan untuk berhimmah ni. Nabi dah kurangkan waktu tidur, kurangkan berbual, berjalan-jalan. Tetapi Nabi fokus dengan dakwah. Kenapa tidak kita
buat atau meniru jejak langkah Nabi SAW, ya. Kemudian kita tengok apakah himah yang digunakan dalam Al-Quran. Walaupun kita tak gunakan perkataan himah, tapi membawa makna himah sangat banyak lah, ya. Tapi kita akan bawa beberapa ayat lah, ya. Mungkin kita lihat sebagai pedoman pentingnya himah ni. Pujian Allah kepada orang yang memiliki himmah, tak lain tak bukan ialah para rasul, para anbiya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi ni. Rasulullah azmi ni kita semua dah tahu bahawa 5 orang rasul ini, mereka ni digelar rasul ulul azmi ni tak lain tak bukan kerana mereka menempuh bermacam-macam dugaan yang sangat hebat sepanjang mereka berdakwah dan mereka tetap bertahan dan bersabar. Jadi kerana itu kita pun bersama juga kena sabar, kena istiqamah, terus bersemangat, jangan putus asa, jangan kecewa. Ana ni sekarang bawa Usrah 01. Usrah tu ana cari sendirilah orang-orang ni. Minggu ni orang ni datang, minggu depan orang ni datang, orang ni tak datang. Minggu yang ketiga, dua kumpulan yang dulu tak datang lah, yang ketiga dia datang. Aduh, tapi anak fikir coba. Kalau ikut fedak yang fedak lah kan. Tapi sabar, ya, sabar. Okey. Ini kita biasalah, ya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Menepati apa yang mereka janjikan. Kita dah berbai'ah tu dah janjilah. Kita tepati ke tak tepati apa yang kita dah bai'ahkan tu? Kadang-kadang tak selalu kan. Kita berbai'ah pun bukan sekali. Bukan sekali kita berbai'ah, berkali-kali kita berbai'ah. Itu yang betul-betulnya lah, yang secara formal lah. Yang tak formal, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita semayang kan. Kita angkat saja kita punya jari kita. Itu juga satu ikrar kita, satu bai'ah kita, janji kita. Kalau kita baca buku Syahadatul Haq, Abu Ala Al-Maududi, Syahadatul Haq itu bukannya sekadar kita mengucap syahadah, melaksanakan Islam, bahkan tugas syahadah itu ialah kita kena sampaikan Islam. Sambung tugas para rasul, ya, sampai ke generasi-generasi seterusnya. Itu dia tuntutan syahadah. Jadi kalau itu kita bila kita syahadah aja, kita ingat lebih jauh daripada orang lain lah. Kalau orang lain dia bila dia ucap syahadah, dia fikir aku kena jadi seorang muslim, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan, itu saja. Itu faham orang-orang muslim yang biasalah. Tapi kita kena pergi jauh daripada itu. Aku berjanji, berikrar untuk melaksanakan amanah Rasul, risalah para Rasul untuk membawa Islam sehingga ke penghujung hayat aku, dan aku pastikan hal ini akan terus diwarisi oleh anak dan cucu aku. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Terus tunggu dan terus mereka bergiat aktif dengan dakwah. Inilah orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Dalam sunnah pula, Nabi SAW telah berpesan kepada para sahabatnya, Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yukriha safaha. Allah menyukai perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang serius, perkara-perkara yang mustahak. Kita ni kadang-kadang berdepan dengan antara mustahak dengan tak mustahak. Yusuf Qadawi ajar kepada kita, dipanggil apa? Aulawiyat, keutamaan. Kita kena pilih, kena pandai timbangkan, seimbangkan antara yang lebih penting daripada yang penting. Kadang kita yang penting, yang tak penting. Bukan antara dua yang penting, antara penting dengan tak penting. Lalu pilih yang tak penting. Ya, jadi Allah suka, Nabi kata, suka kepada kita utamakan yang penting. Jadi kita kena utamakan yang penting. Kena ambil yang penting. Kalau ada dua penting, pilih yang paling penting. Tapi pilih yang paling penting tu dia ada dia punya perkiraan dia lah. Mungkin penting itu kita nisbah sekali ni je. Syekh Hamid datang sekali ni je. Ya, Syekh Hamid datang sekali ni, nak jumpa dia mungkin bulan depan, 3 bulan lagi nak jumpa. Itu pun tajuknya dah lain.
Dulu Syekh Hamid cerita apa? Bina Fadul Muslim. Sekarang ni baru ni dia cerita Baitul Muslim. Nak dapat dia datang semula ke Johor ni, cerita bina Baitul Muslim, dah tak akan jumpa lagi dah. Jadi kerana itu kita utamakan menghadiri ceramah Syekh Hamid. Kita tinggalkan yang lain. Walaupun kita ada bisnes yang boleh untung ribu-ribu pun. Ada bisnes ke, ada apa-apa space ke, tinggal. Dan Allah juga membenci perkara yang remeh-temeh, perkara yang kecil-kecil lah, tinggalkan semua. Tapi orang kita dia suka yang kecil-kecil, hiburan-hiburan, seronok, itu ya perkara yang remeh-temeh lah. Sedangkan ada tuntutan-tuntutan yang besar yang perlu dia buat sebagai khalifah kan. Saudara Nabi seterusnya berkaitan dengan Al-Himmah ni, Nabi kata, apabila kamu meminta sesuatu kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Kerana ianya syurga pertengahan dan syurga tertinggi. Di bawahnya lah arash Allah, darinya lah mengalir sungai-sungai syurga. Bawah tu ada banyak lagi sebenarnya tu. Mana kat sikit boleh lah. Nabi ajar kita apa? Minta syurga Firdaus. Alang-alang mintalah yang paling tinggi. Ini dapat syurga yang bawah-bawah pun jadilah, asalkan aku tak masuk syurga. Asalkan aku tak masuk neraka. Mintalah yang tinggi. Ini Nabi ajar ni. Tetapi nak dapat syurga Firdaus ni bukannya rehat-rehat sambil baca surah khabar, sambil tengok TV, kan? Boleh dapat syurga Firdaus, tetapi melalui usaha yang gigih, pengorbanan yang tinggi, ibadat yang kuat, kerja dakwah yang gigih, baru dapat syurga Firdaus. Bersama para siddiqi, para solihin. Siddiqin lah, Kalau solihin tu mungkin tak sampai ke sini lah, tapi sedikit. Kita tengok para sahabat dia, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah beritahu orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Satu, kemudian lam yartab, tidak ragu-ragu lagi, tidak sangsi-sangsi lagi dah tentang keimanan daripada Allah. Walaupun apa datang dia punya cabaran dia, dugaan dia sikit pun tak berlebihi lah. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dia berjihad dengan harta dan jiwa raganya pada jalan Allah. Ini yang mahal. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang siddiqin lah. Jadi kalau kita betul-betul berjihad dengan harta, jiwa raga kita, masa kita, tenaga kita, seluruh hidup kita ni, pemikiran kita ni, sambil mandu pun kita teringat dakwah, sambil sebelum tidur pun kita teringat dakwah. Apa benda lagi yang belum beres dari ikram ni, nak tidur, nak pakai baju, semua kepala otak kita teringat, Jadi inilah orang-orang yang siddiqin. Ini kalau anak cakap ni, kalau tak berkait dengan anak, itu perangan anak lah Anak cakap ke sini lah. Apa kata Al-Banna? Ini aku ada biasa jumpa dia. Al-Banna kata, pembentukan dan pembinaan sebuah bangsa, merealisasikan sebuah impian dan memperjuangkan sebuah prinsip memerlukan seluruh bangsa atau sekurang-kurangnya sekumpulan manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang kental. Jiwa-jiwa yang kental tu himmah lah. Al-Banna tak kata himmah, tapi anak yang letak kurungan tu himmah. Maksudnya asal Banna kalau kita nak membina sebuah bangsa, nak realisasikan impian ni, tak lain tak bukan, mesti kena ada jiwa-jiwa yang kental, semangat yang wajar. Dari aspek satu, kemahuan yang tinggi, iradah qawiyah, semana sendiri dia cakap iradah qawiyah, kemahuan yang kuat. Kita punya Musyidul Am, Dr. Muhammad Badih, Profesor Dr. Muhammad Badih, kalau aku baca dia punya risalah Seraya Mamul lah, cuma baru tu anda tak dan lah. Maaf anda tak dan. Tahun ni anda sibuk sangat, sekolah terlalu sibuk. Jadi dia kata, boleh katakan setiap kali dia tulis, dia akan menekankan aspek iradah qawiyah ni. Iradah qawiyah. Sebab tak ada cara lain. Tak ada cara lain untuk dapatkan Islam ni
jadi Ustaziatul Alam, nak memimpin dunia Islam ni menang, tak ada cara lain melainkan iradah qawiyah. Al-Banna dah sebut dah. Berapa puluh tahun dah? 60 tahun dah lama dah. Al-Banna dah nampak dah, tak ada cara lain. Sebab dia dah kaji dah bangsa-bangsa yang berjaya menggulingkan pemerintah hasil daripada iradah qawiyah. Kalau kita tengok kerajaan Abbasiyah, macam mana dia boleh menjatuhkan kerajaan Umayyah sehingga ratusan ribuan yang terkorban, mereka tak gentar pun. Sehingga akhirnya mereka berjaya mengalahkan Umayyah, merampas Umayyah dan membina kerajaan Abbasiyah yang lebih baik lagi daripada Umayyah. Seterusnya, kesetiaan sejati, pengorbanan agung dan pemahaman tentang prinsip dengan meyakini dan sepenuhnya. Ya, nah, tekankan yang himmah je lah. Apa Ibnu Qayyim cakap? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Orang yang berjalan, nak jalan pun, belum berlari lagi ni, baru berjalan, mesti memiliki semangat yang akan menjalankannya. Kalau kita jalan tak semangat, boleh jalan kita? Malas kita. Apalagi naik tangga, apalagi nak berlari. Jalan pun kalau tak ada semangat, kita tak berjalan. Duduk je lah, baring je lah. Memiliki semangat yang akan menjalankannya dan menyampaikannya ke puncak. Nak jalan pun, Ibnu Qayyim kata, perlukan semangat. Sedangkan ilmu hanya menyuluh je. Ilmu menyuluh je kan. Ilmu penyuluh saja, menerangi saja, menunjuki saja. Tapi dia tak boleh, dia tak sampai ke derajat, melainkan perlukan semangat. Betul ke tak betul yang apa Ibnu Qayyim cakap ni? Betul? Kalau tak betul, tanya Ibnu Qayyim lah. Yang lebih pandai daripada Ibnu Qayyim. Okey, kepentingan himmah. Kepentingan himmah ni anda tak ulas panjang lah, ya. Untuk mencapai kesempurnaan pengabdian ni, kita memang kena himmah. Kita nak menyembah Allah, nak mengabdikan diri pada Allah, mentauhidkan Allah, bebaskan diri kita ni daripada dorongan hawa nafsu, sifat-sifat yang keji, kecintaan kita kepada Allah, melebihi duniawi, melebihi harta, melebihi manusia lain. Memang kita perlukan himmah, ya. Baru kita dapat kesempurnaan pengabdian, kesempurnaan penyembahan. Ini semua yang Allah, jangan laju je. Seterusnya, ini memang realitilah sunnatullah. Nak mencapai matlamat mesti menempuh kesukaran. Ya. Sampai ramai orang mengatakan tak boleh capai. Nabi SAW seorang-seorang yang di kota Mekah tu, seorang-seorang aja dapat risalah, tugas yang sangat besar, sangat penting, sangat berat. Nabi seorang-seorang aja boleh capai. Hayalan saja, retorik je katanya. Tetapi Nabi yakin. Para sahabat tak yakin loh. Suruh berhijrah tu menurut tak yakin. Boleh ke menang? Perang Badar boleh ke menang? Perang Khandaq boleh ke menang? Fathul Mekah boleh ke? Memang tak yakin. Tetapi akhirnya mereka berjaya juga setelah mereka menempuh kesukaran dan keyakinan mereka untuk mencapai kejayaan. Ini contohnya Rasulullah SAW telah membina sehebat-hebat umat yang dikeluarkan untuk umat manusia dan mendidik satu generasi Al-Quran yang unggul selama 23 tahun. Maknanya Rasulullah ni macam mula-mula seorang-seorang je. Rasulullah tak tergambar yang dia berjaya mentarbiah para sahabat yang jumlahnya lebih daripada 100,000 dalam masa 23 tahun. Rasulullah tak terbayang, tapi Rasulullah buat kerja dan akhirnya tercapai matlamat. Termasuklah sebuah negara Islam yang melaksanakan Islam. Begitu juga Abu Bakar berjaya menghapuskan fitnah golongan murtad lebih kurang selama 2 tahun dan mengembalikan semenanjung tanah Arab ke dalam dakapan Islam. Fitnah, ya, banyak orang yang murtad, lahir nabi-nabi palsu. Kemudian ada lagi 4,5 golongan yang tak nak bayar zakat. Abu Bakar ni dengan sifatnya lemah lembut, bukannya kasar macam Umar, tetapi ya, kerana dia bersemangat, cita-cita tinggi, akhirnya boleh capai. Seperti mana juga kerajaan Abbasiyah, ya. Kerajaan Abbasiyah ni pun bukannya mudah. Dia nak dapat rampas kerajaan Umayyah, bukan sangat mudah, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu di sini bahawa nak mencapai matlamat yang diidamkan, yang dicita-citakan, kita akan menempuh sekarang, ya. Seterusnya, himmah ni penting untuk mengelakkan kita daripada tenggelam dengan perkara yang remeh-temeh, perkara yang kecil-kecil je. Orang kat luar kan sekarang cerita apa? Cerita gejala sosial,
cerita orang buang anak, cerita yang laki bini bercerai, itu sebenarnya perkara remeh-temeh lah sebenarnya. Tetapi kita bawa dakwah ni, kita ajak kepada yang asas, ya, kepada yang lebih penting lagi. Kalau kita dapat tegakkan yang penting ni, isu buang anak, isu berkhalwat, isu bercerai, tak ada masalah. Ya, orang duk fokus baiki masyarakat dari segi kegiatan sosial ni, tapi kita lebih lagi, kita lebih besar lagi kita punya fokus kita kan. Jadi kita ni lebih syumul lah, ya, lebih kamil daripada orang lain. Okey. Ini sebenarnya anda datang pandang. Ini sebenarnya kaitkan tadi dengan ayat Quran. Ya, ini undur balik ya. Ini undur balik ayat ni. Dalam Quran gunakan perkataan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang lain tu anda tak payah jelah. Surah Yusuf ayat 24. Al-Quran sebenarnya ada satu. Satu ni tempat dia je. Yang menggunakan perkataan hamma, yang bermakna himmah tadi. Boleh tak kalau siapa yang ngantuk nak tanya? Boleh tak boleh? Dia tak suka kalau tahu. Kalau budak-budak ngantuk nak tanyalah. Wa hammat bihi wa hamma biha. Apa maknanya? Hammat tu maknanya wanita. Siapa dia wanita itu? Zulaikha. Zulaikha ni sangat berkeinginan, sangat berkemahuan kepada Nabi Yusuf AS. Sehingga dia ajak Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf nak tinggalkan dia pun dia tarik baju sehingga koyak bajunya kan. Nak ceritanya perkataan hammat tu betul-betul berkeinginan, bukan main-mainnya. Zulaikha tu bukan main-main, bukan suka-suka je puja-puja lebih-lebih, tak ada. Bersungguh-sungguh. Sampai Nabi Yusuf tak nak pun dipaksa juga. Ditarik balik, jangan pergi kau. Nabi Yusuf tak nak lah kan, Nabi Yusuf nak, kan? Nabi Yusuf tak nak, tapi ditarik juga sampai koyak pun. Macam kita ditarik koyak tak? Kalau isteri kita tarik koyak tak? Tak koyaknya, sebab dia pun main-main je kan. Abang tak nak pun tak apalah dia kata. Faham tak faham? Ya? Dia pun penat kan, malah kan. Tapi Zulaikha ni betul-betul berkeinginan. Ini selesai ya? Dah selesai. Wa hamma biha. Rupa-rupanya Nabi Yusuf ni awal yang cerita ya, bukan cerita. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun hamma juga. Bukannya Zulaikha sahaja, Nabi Yusuf pun hamma biha. Nabi Yusuf pun berkeinginan sama. Kan ayat dah pelik tadi. Ini sebelum turunnya ayat yang suruh Nabi Yusuf insya, sedar, ini haram, ini tak boleh. Baru Nabi Yusuf pergi. Sebelum tu dia nak juga, ya. Sebelum tu dia tak juga. Setelah datangnya firman Allah, turun, wahyu turun, barulah dia sedar dan dia nak tinggalkan itu. Cuma nak cerita perkataan hamma tu. Himmah orang mukmin ini lebih penting daripada amal ni. Rupa-rupanya lagi penting daripada perbuatan kita. Himmah tu lagi penting. Sebab itu Nabi kata man hamma bihasanatin falam ya'maluha katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang bersungguh-sungguh mengingini pahala, nak pahala, tetapi tak melaksanakannya, falam ya'malha, pun dia kata malam ni nak katibah, nak qiyam malam ni. Tiba-tiba isterinya telefon, bang, anak demam bang, hantar klinik bang. Oh, dah balik, bayar dah datang balik kan. Allah tetap katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tetap tuliskan untuknya pahala sedikit pun tak dikurangi. Penuh, markah penuh dapat. Walaupun sekadar hamba je. Walaupun sekadar keinginan saja, ingin saja, niat saja, pun Allah dah berikan pahala. Apa tak lagi buat? Kan, kalau buat dapat lagi pahala lah. Niat pun sudah dapat pahala. Jadi kat sini menunjukkan bahawa pentingnya himmah. Himmah ni sudah boleh faham ya. Himmah ni bukannya tindakan tau. Himmah ni dalaman, keinginan nak buat. Cukup lah tu ya. Pun sudah dapat pahala. Dalam satu hadis Nabi yang lain pula, ini aku pernah biasa jumpa ya. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan tulus untuk memperolehi syahadah, ballaghahu Allah manazil syuhada. Allah akan sampaikan kepadanya kedudukan para syuhada. Dia niat aja nak mati syahid.
Ikhwan ni ada tak niat mati syahid? Ya. Alhamdulillah. Walaupun tak mati syahid, tetap mendapat kedudukan para syuhada, insya-Allah. Ya. Wa imma ta'ala firas, walaupun mati di atas katil. Ya, walaupun mati di atas katil. Ramai orang hari ini mati atas katil kan? Setengah-setengahnya je lah merempit mati kat jalan kan. Kita insya-Allah lah ya, mati di atas katil lah. Tapi kalau boleh biarlah kita mati di medan peperangan. Ya, tapi cukuplah memadailah kalau kita tak pergi perang pun kita ada niat kita fikir itu. Ini satu yang berkaitan dengan malam ni lah. Tiada seorang yang ingin mengerjakan solat di waktu malam lalu beliau tertidur, melainkan dituliskan baginya pahala solat, manakala tidurnya sebagai sedekah kepadanya. Ya, kita malam ni tidur, rupanya terlajak sampai subuh, tak dapat nak kiam. Ya, tetap dituliskan baginya pahala solat. Jadi siapa yang ada niat memang malam ni nak bangun, tidur sini lah. Kalau tidur kat rumah tu tak garanti bangun. Jadi kena tidur sini, jangan balik rumah lah. Ini habis ni ada yang balik kan. Minta maaf lah siapa yang terkena ni. Okey, dua jenis himmah. Kadang-kadang kanan pun juga kan. Dua jenis himmah. Oh, himmah ni ada dua jenis. Ni semua tahulah ya. Pertama, himmah aliyah, himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Satu lagi himmah daniyah, himmah yang rendah. Ada himmah tinggi, ada himmah rendah. Kita ni mana satu? Tengoklah nanti. Apa dia himmah tinggi? Iaitu satu bentuk cita-cita, keinginan atau kehendak yang dikaitkan dengan satu tujuan atau matlamat yang tinggi. Jadi sekarang kita ni ada matlamat yang tinggi, ada cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita apa? Keredaan Allah. Kita nak syurga, nak melepaskan diri kita daripada neraka, kita nak mengembalikan khilafah, kita juga nak membawa manusia, mengembirakan manusia sejagat dan sebagainya. Ini contohlah, ini contoh je orang. Ada ke tak ada ni? Matlamat ni? Ke tak ada? Tak masuk ke kepala kan? Itu lain. Itu orang luar sana lah ya. Jadi kita tengok Nabi SAW ya. Diriwayatkan orang-orang Quraisy telah mendatangi pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, dan memintanya supaya memujuk Nabi supaya menghentikan dakwahnya. Dan Abu Talib pun sampaikan. Apa Nabi jawab? Ini semua yang kepada tahu lah. Wahai pakcikku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sehinggalah aku yang binasa. Ni tengok Nabi SAW begitu bersemangat tinggi. Sebab cita-cita Nabi tinggi, dan Nabi terus istiqamah dengan dakwah dan juga perjuangan Nabi ni kan. Ini contoh juga Quran ni, anak sikit-sikit lah. Kalau nak cerita ni panjang. Ini kisah seorang lelaki yang mana dia datang daripada Aqsal Madinah dalam bahasa Arab dia. Dia tu jauh daripada bandar, bukan duduk bandar, dia duduk bandar ni. Dia di luar, duduk Pontian. Ya, malam-malam datang sini. Okey, rajulun. Dia sebenarnya dalam Quran dia tak sebut nama, rajulun saja. Ya. Dia datang ke kota, datang ke bandar. Kota dia kota yang jauh, ujung bandar, paling jauh, di mana dia datang dengan tergesa-gesa. Ya, dia datang tergesa-gesa dan dia nak memberikan pembelaan kepada Rasulullah ni, dia kata. Iaitu dia nak ingatkan pada Nabi Musa AS bahawa kaum dia nak bunuh Nabi Musa. Dia tak boleh jauh ni, sebab dia dapat maklumat daripada sepupu dia ke kaum keluarga dia bahawa Fir'aun merancang nak bunuh Nabi Musa. Jadi dia dapat berita tu, dia terus pergi pecut dia punya kuda dia ke, unta dia ke, ataupun dia lari, tak tahulah sampai jumpa Nabi Musa AS, nak bagi tahu bahawa kaum dia nak bunuh Nabi Musa. Ini contoh orang yang berhimmah tinggi, semangat tinggi. Jadi macam kalau dianalogikan dengan kita ni, kita nak bagi tahu manusia, selamatkan diri kamu ni daripada neraka. Marilah, mari sama-sama kita masuk syurga. Bergegas kita, tergesa-gesa kita nak bagi tahu. Bersemangat kita nak bagi tahu umat pada hari ini. Cerita ni Ewa boleh tengok daripada surah Yasin ayat 13 hingga 30. Lepas tu kisah burung hudhud. Burung hudhud pun begitu juga. Burung hudhud ni dikatakan memiliki himmah yang tinggi.
Kan? Setelah dia pergi terbang jauh, terbang nak mencari informasi yang boleh dia bagi tahu pada Nabi Sulaiman, sampai dia ke negeri Sabah. Yang mana Palestin ke Sabah tu bukannya dekat macam Pontian pergi sini, dekat dia. Ya, ibaratnya kalau sini ni sampai ke Bangkok pun atas lagi. Mungkin sampai ke Beijing kot jauhnya, boleh jadi ke sampai? Tak sampai lah, sangat. Sampai ke Hong Kong ke begitulah ya. Dia terbang seorang-seorang aja. Dah sampai sana dia tengok rupanya orang di negeri Sabah ni sembah matahari. Dia balik dari Nabi Sulaiman. Tentang dia punya perjalanan tadi lah. Nabi Sulaiman nasib baik kata nak sembelih dia. Tapi beritahu dia kata aku telah terlihat satu negeri yang mana rajanya seorang perempuan, yang mana mereka sembah matahari. Tuanku patutnya pergi ajak mereka masuk Islam. Baik, Nabi Sulaiman kata, kau pergi sana balik, sampaikan surat aku ni, sampaikan. Terbang lagi sekali. Dia dah sampai, dia penat-penat terbang pergi ke negeri Sabah, dapat tak balik. Bagi informasi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, kau pergi balik. Ya Allah. Kalau tak ada semangat yang tinggi, himmah yang tinggi, burung tu pun malas lah. Ya Allah, malas ya, udahlah aku terbang jauh-jauh seorang-seorang, kena pergi lagi. Dia pergi juga. Sampaikan tu surat Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Ya, ini kisahnya lah. Mana pendek di situ ya. Seterusnya kita pergi yang kedua, himmah ad-daniyah. Himmah yang rendah. Iaitu apa? Iaitu ketika jiwa lemah terhadap cita-cita ataupun tingkatan perkara-perkara yang tinggi atau mulia dan lebih memilih perkara-perkara yang rendah. Walaupun kita ni ada matlamat kita yang tinggi, susah nak capai lah, nak kena susah payah lagi, kurangkan tidur lagi. Lebih baik aku tak payah ya. Lebih baik aku pilih yang mudah-mudah lah. Pergi kerja, balik kerja, malam tengok TV, besok khabar, boleh main komputer dan sebagainya. Ini orang yang himmatud daniyah. Ya. Kita yang mana? Yang ini ke yang tadi? Ya. Kita pilihlah sekiranya yang mana nak ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang rendah ini adalah orang yang remeh dan rendah dan tidak mahu mencari masalah. Dia tak nak cari masalah. Malam-malam nak datang ke pejabat ikram, alamak susah. Malam ni ada bola, MU lawan. Contohlah ya. Sayangnya majoriti kaum muslimin ini berada di sini, berada di himmatud daniyah. Tengok Amerika, dia punya senjata yang canggih, bom Libya ni. Dah berapa hari ni? Tak habis. Berapa jet? Dia lepaskan peluru apa tu? Tomahawk tu pun dah 100 lebih satu malam aja. Jet dia berapa banyak? Kapalnya lagi. Tak boleh lawan Amerika ni. Dia tak usah lawan Aceh pasal. Ya? Itu orang yang himmatud daniyah. Kita ambil contoh kisah ini berlaku pada tentang panglima perang di masa pemerintahan Gubernur Basrah yang bernama Al-Hajjaj. Tapi ini bukan Hajjaj Yusuf Saqafi ya. Al-Hajjaj ni telah memerintahkan panglimanya untuk memerangi orang-orang Khawarij yang jumlahnya 200 orang je. Sedangkan tentera dia ada 1000 orang. Pergi perang lawan-lawan kalah. Bagi tahu pula kepada Hajjaj, kami kalah. Hajjaj garuk kepala. Macam mana kau 1000 orang boleh kalah dengan 200 orang? Orang Khawarij ni ya, mereka ni sebenarnya memang sangat berani. Tak tahulah apa yang menghantui mereka sehingga mereka begitu berani orang-orang Khawarij ni ya. Jadi Gubernur pun tanyalah, wahai Panglima, kenapa kau boleh kalah? Dalam ni anda terdelete dia punya ayat dia. Jadi lebih kurang maksudnya macam inilah. Nak selamatkan nyawa bos. Itulah ya. Dia takut mati. Kalau dia perang, walaupun dia ramai, dia nanti mati kan susah. Menang kalau mati pun apa, lebih baik kami awal-awal lagi surrender. Kita kalah pun kita hidup. Itu contoh lah ya. Jadi kerana itu Gubernurnya habislah, marah dia lah ya, caci maki dia lah. Ini tak payah. Kita terus kepada pembahagian manusia mengikut pendapat ulama. Tadi himmah ada 2, himmatul aliyah, himmatud daniyah. Sekarang himmah ni ada 4 jenis, 4 bagi manusia ni ada 4 golongan ya. Ini kata ulama. Yang pertama dipanggil azimul himmah. Dia macam tadi juga sebenarnya, himmah aliyah juga sebenarnya. Tapi bila menggunakan perkataan azim ni lagi tinggi lah sebenarnya.
Iaitu orang yang memiliki cita-cita yang sangat besar, sangat tinggi. Dan ada cita-cita tinggi, malah dia ada kebolehan, ada kesempatan, ada peluang, ada kemahuan, ada peluang. Ada peluang. Contohnya apa? Umar bin Abdul Aziz. Tengok apa Umar bin Abdul Aziz cakap. Aku dahulu bercita-cita untuk mendapatkan kedudukan governor di Madinah. Dan kini aku telah mendapatkannya. Nak jadi governor dapat. Kita ni kalau governor ni nisbah Malaysia ni apa? Bandaraya ke, YB ke, ahli parlimen ke, menteri? Menteri besar. Menteri besar. Janganlah. Ada tak cita-cita jadi menteri besar? Angkat tangan siapa yang ada? Yang murid banyak. Angkat tangan siapa yang ada? Seorang pun tak ada. Tak adalah tahap azimul himmah ni. Kalau ada masuk apa? Boleh. Bukan pasal tu boleh. Boleh kita cita-cita tu. Cita-cita je. Tapi Umar bin Abdul Aziz bercita-cita dan dapat. Lepas tu kemudian aku pula berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan sebagai khalifah. Dah jadi menteri besar, nak jadi khalifah pula. Nak jadi Perdana Menteri lah. Presiden, Pak Presiden. Dan aku telah mendapatkannya. Dapat pula. Jadi setelah dia dapat semua, kini cita-cita aku adalah untuk mendapatkan syurga Allah. Kerana tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Tengok orang yang memiliki azimul himmah. Kita ada tak ada? Ada, insyaAllah ada. Cita-cita nak jadi profesor? Ada. Alhamdulillah, yang dah dapat. Yang belum dapat usaha lah. Jana ni tak boleh nak jadi profesor lah. Orang-orang jadi penentu lah. Boleh ke tak boleh? Jadi kalau kurang jadi ketua sektor ke, ketua perkara ke, itulah. Jauh lagi. Tapi kena ada cita lah. Kalau kita di UTM, kena ada cita boleh jadi dekan ke apa ke semua lah. Jangan setakat jadi bercara je. Kan? Okey. Shaghirul himmah, iaitu orang yang memiliki kemampuan, kebolehan, kesempatan, peluang, tapi dia tak nak rebut. Dia tak nak ambil. Biarlah bagi orang lain pegang jawatan ketua dekan, ketua jabatan, bagi orang lain lah. Malas lah tu malam-malam nak cari tengok budak-budak ke apa. Contoh. Kita tolak walaupun kita ada peluang. Ini orang yang shaghirul himmah. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ni orang tawar ni, Ustaz ditawarkan jawatan ini. Contohnya lah macam anda ni sekolah ni nisbahnya ketua bidang, dipanggil GPK hand ke, harian murid, berdisiplin ke, tak mampu lah. Ini contoh orang yang shaghirul himmah lah. Bagilah orang lain. Bila orang dah tawarkan, maknanya ada peluang. Ambil aja. Ini orang yang azimul himmah. Jadi lepas ni kalau ikhwan dapat peluang-peluang seperti ini, rebut. Kalau tak ada peluang pun, usahakan dapat peluang. Jangan tunggu ada peluang baru ambil. Sebelum dapat peluang, kita usaha. Macam mana nak dapat? Kita mesti cari jalan macam mana akhirnya kita boleh sampai hierarki yang tertinggi di mana-mana kita berada lah. Ini anda berdasarkan yang ini lah. Berdasarkan yang ini, anda cakap berdasarkan yang ini. Okey. Contohnya ni, tentang seorang khalifah di masa pemerintahan Muawiyah. Diriwayatkan tentang seorang khalifah di masa pemerintahan Muawiyah. Ini bukan khalifah yang besar tu ya. Dia khalifah yang wilayah yang kecil-kecil lah. Dia didatangi oleh petugas pos. Anda tak tahu apa makna petugas pos ni. Ini anda ambil dari Lambang Indonesia. Dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kota di sana sedang diserang oleh musuh." Musuh nak serang ni. Jadi bila mendengar laporan itu, khalifah tak peduli. Buat dono je. Malah dia berkata, "Da'ni wa sa'di." Dia kata kalau bahasa Indonesianya biaren, kata. Biar saya fikirkan, biaren saja, kata. Dia khalifah, orang dah bagi tahu musuh nak serang, dia buat dono je, buat esa je. Biarkan je dia kata. Nanti saya fikirkan.
Jadi sebenarnya ceritanya ialah khalifah ni dia suka memelihara burung merpati, dan ketika petugas pos datang melaporkan, khalifah tengah sibuk mencari burung merpatinya yang hilang. Itu yang sibuk kita. Allah. Musuh nak serang ni. Jadi kerana itu musuh serang, habis. Mungkin masa ni tentera Tartar Mongol tu datang nak menyerang aja kot. Dia kata tak kisahlah, biarlah. Rupa-rupanya musuh datang, habis terus. Ni contoh orang yang saghirul himmah. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan semangat tinggi tetapi belagak. Dia tak mampu. Jadi bila kita tak mampu, kita kena sedarlah. Tetapi orang ni dia belagak. Belagak seolah-olah dia memiliki kemampuan yang besar. Jadi kisahnya macam ni lah. Ni cak tu lah contoh dia kena tak kena lah. Jadi datanglah seorang ni jumpa Imam Ahmad. Dan berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, ada seorang yang sedang dirasuk jin. Dirasuk jin, semua tahu ya. Mendengar laporan orang itu, Imam Ahmad pun menjawab, baliklah sana, kirim salam kat jin bahawa aku Imam Ahmad suruh keluar daripada badan orang itu sekarang juga. Jadi orang ni bila Imam Ahmad cakap itu, dia pun balik, dia pun cakap kepada orang yang dirasuk jin itu, Imam Ahmad kirim salam, dia suruh kau keluar sekarang juga. Dia pesan macam itu je, jinnya tu terus keluar daripada bangun, nampak, daripada badan orang tu. Terus keluar. Bila sebut Nabi Muhammad pesan suruh keluar, dia keluar. Itu ceritanya lah ya. Tetapi setelah Imam Ahmad meninggal, ya, ada orang lain dirasuk jin. Jumpa orang tadi lah, orang tengah-tengah tadi, orang tengah-tengah tadi ya. Cakap, wahai tuan, ni saya punya anak ni dirasuk jin. Boleh tak tuan tolong? Jadi orang ni sebelum ni dia jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad minta sampaikan salam, dia pun cakap kat jin. Sekarang ni Imam Ahmad tak ada. Imam Ahmad dah meninggal. Macam mana nak buat dia? Tak apalah, aku tiru Imam Ahmad je lah. Belagak macam Imam Ahmad. Dia pun kata, kembalilah. Katakan kepada jin, aku menyuruhnya keluar sekarang. Begitulah. Jadi bila dia cakap macam tu, orang ni pun balik, dia cakap, orang sekian-sekian kirim salam. Tak, jinnya tak lari. Jinnya senyum aja. Jadi orang ni pun repot balik kat dia. Apa cerita, jin tak keluar pun. Dia pun pergi tanya, pergi jumpa jin tu. Wahai jin, kenapa kau tak keluar? Dulu aku pesan sebut nama Imam Ahmad, kau dah cabut lari. Sekarang aku bagi pesan kau tak lari. Dia kata apa? Yang bawah tu lah. Dia kata, dulu aku takut kepada Imam Ahmad kerana takwanya. Jadi orang tadi tu dia belagak sebenarnya. Ya? Jadi jangan macam itulah. Jangan belagak lah ya. Kalau tak pandai tu diam cakap lah, tak pandai. Jangan buat pandai. Cuba nasihat tu. Jadi ini cerita lawak je lah sebenarnya. Al-Bashiru binafsihi. Orang ni dia sedar, dia tak tahu. Ya? Dia tak layak. Dia tahu diri lah, dia sedar diri. Dia sedar diri dan dia pun tak nak buat apa-apa. Ni orang ni langsung tak ada himmah lah, sebab dia tahu aku tak boleh lah. So ceramah malam ni tak boleh aku. Dia sedar, tak apalah. Tapi dia tak boleh, dia nak juga. Itu yang bahaya. Okey, seterusnya bidang-bidang yang perlukan himmah tinggi. Berapa sekarang ni? Anda sedap cakap je kan? Alamak, masa dah nak habis. Ini semua yang kau tahu lah ya. Bidang-bidang yang perlukan himmah tinggi ni, mencari kebenaran memang perlukan himmah tinggi. Beribadat juga perlukan himmah tinggi. Dakwah ni dah tentulah. Jihad ni dah tentulah. Ini semua bidang-bidang yang mana kita perlu himmah tinggi ya. Kita dah menceburkan diri dengan lapangan dakwah ni, medan dakwah ni, kerja-kerja dakwah. Memang kita perlukan himmah. Tak boleh tidak. Kalau kita buat sambil lewa dengan kerja-kerja kita ni, memang harap nak mencapai itu memang jauh sekali lah. Jadi oleh kerana itu, keempat-empat ni memang kita perlukan himmah. Ni adalah juga lah, semua yang kau tahu dah. Kita dapat dengar. Kahwin lebih. Ini rakam dia dengar ni. Nanti nak buat tengok. Okey, sekarang kita last ni. Ni nak tutup ni. Penyebab kepada tinggi atau rendahnya himmah. Ada kalanya dia boleh jadi tinggi himmah, ada kalanya dia jadi rendah. Ada beberapa faktor. Tapi oleh kerana masa dah nak habis, anak pilih-pilih je lah ya. Satu ni, tapi manusia tak payahlah.
Ini semua ikhwah tahu. Peranan mak bapak, anda semua ikhwah tahu. Masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik. Baik ya, sekarang ni kita bersama. Kalau masyarakat di luar tu memang susah lah. Kita bersama masyarakat ahli ikram ni lah ya. Masyarakat ni sangat penting. Sebab itu kita kena selalu berjumpa, selalu berhalaqah seperti ini, selalu beristimak macam ni. Kita tengok muka wajah-wajah ikhwah, kita naik semangat. Itu pentingnya bermasyarakat. Bi'ah yang panggil bi'ah. Suasana tu ya. Suasana ni ini ya, bi'ah. Apabila masyarakat itu adalah masyarakat yang soleh, di dalamnya sentiasalah dibina akhlak yang mulia, maka darinya akan lahir orang-orang yang baik dulu. Kalau masyarakat itu masyarakat yang soleh, akan lahir orang-orang yang soleh. Kalau sebaliknya, habislah. Orang hari budak-budak hari ini, daripada dulu sampai sekarang dia punya tu tak habis. Yang nakal tu ada je. Kalau sekarang ni tentang 5 nakal, dia keluar tentang 5. Yang adik-adik sambung pula nakal itu. Yang ni nakal ni dia keluar pula tinggalkan sekolah. Yang adik-adik pula nakal, tak habis. Anak saya dah sejak 10 tahun dulu pun sampai sekarang tak habis nakal. Tak pernah lah generasi ni keluar dah tak ada yang nakal, tak ada. Sebab mereka dah berada dalam suasana itu. Jadi bila dia punya taiko-taiko keluar pun yang anak-anak buah tu meneruskan balik tugas-tugas peranan-peranan abang-abang dia dulu kan. Itulah ya masyarakat. Jadi ini sebagaimana Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kita kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Ini cerita lah ya sebagai pengajaran lah. Dia dah bunuh 99 orang ni, tetapi dia ada keinginan nak bertaubat dan insaf dah nak balik ke pangkal jalan. Lalu dia jumpa seorang alim, seorang syekh. Dia tanya, wahai syekh, ahli ibadat ni, saya ni dah bunuh 99 orang, saya nak bertaubat, boleh tak? Jadi syekh ni cakap, tak boleh, orang macam kau ni dah tak boleh taubat dah teruk sangat kau ni. Apa lagi? Cakap dengan pembunuh, cakap bahasa macam itu, dibunuhnya syekh tu. Ahli ibadat tu ditikam, dia dibunuh. Cukuplah, genaplah 100 orang. Dia tak cukup 100 sebenarnya. Lalu dia pun tak puas hati dengan ahli ibadat tadi, dia telah dibunuh. Dia nak bertaubat juga. Lalu dia jumpa seorang alim yang kedua. Tapi seorang alim yang kedua ni orang yang pandai psikologi lah ya? Seorang ahli ikram ya? Yang saya tu ahli lain. Ni ahli ikram. Jadi dia pun cakap, saya dah bunuh Tuan Syekh, saya dah bunuh 100 orang, boleh tak saya nak bertaubat? Orang alim ni pun bagi tahu, tidak ada apa pun yang boleh menghalang awak daripada bertaubat. Ada lagi jalan, ada peluang lagi. Tetapi yang kedua dia penting kan, setelah kau bertaubat, kau pergi pindah. Jangan duduk kampung kau sekarang ni, kampung yang rosak ni. Kau jadi pembunuh sebab kawan-kawan kau semua pembunuh-pembunuh belaka ni. Kau larilah kampung lain. Jadi selepas orang ni bertaubat, dia pun dengar arahan pesanan daripada syekh ni, dia pun pindahlah ke tempat lain. Jadi dalam perjalanan pindah tu, meninggal dunia dia ya? Meninggal dunia, tak sempat nak pindah. Tapi dia telah bertaubat. Maka Nabi SAW pun bagi tahu dia pun taubat